Alright, okay. So kita sambung dengan unsur kumpulan 17. So macam biasa, ah, kita kena tahu dulu, unsur kumpulan 17 ni dia berada dekat mana. So basically dia berada pada garis daripada atas ke bawah, okay, yang ke-17. Okay, so itu unsur kumpulan 17 daripada atas ke bawah, okay, sebab dia kumpulan 17. Okay, so apa unsur-unsur yang ada dekat dalam ni? Kita ada fluorine, klorin, bromin, iodin, astatin dan tennessine. Saya ada buka TikTok beberapa hari lepas, and then ada seorang student ni, dia tunjuk cara nak hafal untuk unsur kumpulan 17. Cara dia ingat adalah, kalau tak silap saya, macam ni. Fail chemistry baru ingat Allah. Dia cara dia ingat macam tu. Fail chemistry baru ingat Allah. Okay. So awak ingatlah fail chemistry baru ingat Allah. So untuk fluorine, klorin, bromin, iodine, okay, astatin dan juga tennessine. Tennessine bawah sekali, so kalau tak hafal pun tak apa. Okay. Dan unsur kumpulan 17 ni kita panggil dia sebagai halogen. So awak janganlah terkejut kalau disebut halogen. So halogen tu adalah unsur kumpulan 17. Dan dia wujud sebagai molekul duiatom. Maksudnya macam mana? Contoh fluorine, ini atom. Okay, kalau dua atom, so maksudnya dia ada dua. So dia akan jadi F2. So disebabkan dia ada dua atom, so kita panggil dia sebagai molekul. Tapi dia ada dua atom, so molekul duiatom. Sama juga macam iodine, bromin dan klorin. Cl2, I2. Okay, kemudian kita ada Br2 bromin. Okay, ingat Allah. Okay, iodine. And then ada astatin juga. Okay, so itu untuk unsur kumpulan 17. Okay, so awak mungkin biasa tengok, yang ni awak boleh hafal je. Okay, klorin dalam peluntur. Okay, dalam Clorox. Okay, itu kita panggil Clorox. Okay, Clorox bunyi daripada klorin. Okay, kemudian dekat dalam pemadam api kita ada bromin. Cumanya, itu saya rasa Haikal kot yang tanya saya. Macam mana kita boleh ada bromin dekat dalam gas pemadam api? Sedangkan bromin ni dia beracun. Bromin ni beracun dan pemadam api ni kita guna untuk padamkan. First of all, dekat Malaysia kita jarang guna gas pemadam api yang ada bromin sebab macam awak kata tu lah, sebab dia beracun dan sebagainya. Ada pun kita guna adalah untuk tujuan yang heavy. Contohnya, kita nak padamkan kebakaran yang melibatkan kapal terbang ataupun melibatkan jet-jet pejuang dan sebagainya. Ataupun digunakan dalam ketenteraan. So Malaysia dah ban sebenarnya, dah ban pemadam api bromin ni. Tapi dekat negara lain dia digunakan. Yes, dia sangat efektif, memang sifat dia efektif tapi dia agak berbahaya. Okey, dan kemudian kita guna iodine. Yang ni kalau siapa yang bersukan, main rugby, main bola, mesti dah familiar lah dengan iodine ni. Kan kalau contohnya awak berlari kat atas padang tu, tersagat, tersagat kulit lutut awak dengan padang tu. Okey. So medik lepas dia cleankan tu, dia akan letak iodine. Okey, tujuan apa? Untuk disinfektan lah. Dan nak elakkan ada jangkitan kuman dan sebagainya. Okey, so now kita tengok perubahan sifat fizik unsur menuruni kumpulan 17. Okey, kumpulan 17 macam yang kita tahu, dia bukan logam. Okey, saya ulang, dia bukan logam. So awak lukis balik jadual tadi, sifat fizik stick STK. Okey, logam bukan logam, saiz memang dua-dua akan bertambah. Okey, tapi untuk logam dia akan turun ke bawah, tapi untuk bukan logam dia akan naik ke atas. So maksudnya untuk bukan logam, semakin bawah saiz akan jadi semakin besar, takat lebur akan jadi semakin tinggi, ketumpatan pun akan jadi semakin tinggi. Tengok? Betul. Okey, semakin bawah dia punya takat lebur, takat didik akan jadi semakin tinggi. Daripada negatif sampailah dia jadi positif. So maksudnya takat lebur dia jadi semakin tinggilah. Okey, dan ketumpatan pun daripada 0 sehingga 4. Okey, so maksud ketumpatan akan semakin tinggi. Dan untuk unsur kumpulan 17 ni, halogen ni, okey, dia akan berubah daripada gas kepada cecair dan kepada pepejal. So daripada atas-atas tadi, okey, kita ada apa tadi atas? Okay, fail chemistry kan? Fail chemistry baru ingat Allah. Okay, so yang atas-atas ni di gas, fluorine gas, klorin pun gas. Bromin dia bentuk cecair dan yang bawah ni dia dalam bentuk pepejal. Okay, itu sifat dia. Okay, dan kalau kita tengok kenapa boleh takat lebur dia jadi semakin tinggi. So basically, bila dia semakin bawah, macam kita kata, saiz akan jadi semakin besar. Okay, saiz molekul akan jadi semakin besar.
Okay, so menyebabkan daya tarikan akan jadi semakin kuat. So bila daya tarikan semakin kuat, so dia punya takat lebur dan takat didih akan bertambah lah. Sebab apa? Sebab tenaga haba tu yang digunakan untuk atasi daya tarikan antara molekul. Okay, dan kita tengok ketumpatan dia meningkat. Kenapa? Kenapa? Disebabkan oleh pertambahan jisim atom menuruni kumpulan. Okay, so awak tahu kalau dia berat dia akan tenggelam kan? Okay, so ketumpatan dia akan jadi semakin tinggi. Betul ke konsep saya ni? Betul lah ke? Okay, alright. So now kita tengok. Warna pun warna berbeza. Ni awak kena hafal klorin warna kuning kehijauan, bromin warna perang kemerahan, iodin berwarna hitam keunguan. Mungkin awak tak perasan kok iodin yang kalau awak biasa sukan tu kan, iodin tu dia warna kuning. Tapi actually kalau awak beli yang betul-betul dalam bentuk serbuk, okay, iodin tu sebenarnya dia warna hitam-hitam ungu macam tu. Cuma dia gelap sangat lah, semua kita tak perasan. Okey, sifat kimia unsur kumpulan 17. So ini terbalik dengan kumpulan 1. Kumpulan 1 tadi dia derma. So bila dia derma, elektron dia akan duduk jauh-jauh. Tapi untuk kumpulan 17, dia terima elektron. Sebab apa? Sebab kumpulan 17, elektron valence dia adalah 7. So dia tak capai kestabilan lagi. So untuk capai kestabilan, kena ada satu elektron yang didermakan masuk ke dalam unsur kumpulan 17. Okay, so X ni mewakili halogen. Okay, ni mewakili unsur kumpulan 17. So dia terima satu elektron. So bila dia terima satu elektron, dia akan jadi apa? Dia akan jadi ion negatif. Okay, dia akan jadi anion. Okay, alright. So now what if kalau kita react-kan? Oops. Okay, nota dia bukan dalam ni. Okay, nota dia dekat dalam saya punya slide lagi satu. Sekejap saya stop share dulu. Okay, sementara saya buka nota lagi satu. Okay. Okay, dah buka. Kejap saya reshare balik. Okay, kita sambung sikit. Okay, so apa akan jadi kalau kita ambil kumpulan 17 ni, kita reactkan dengan air, okay, ataupun kita reactkan dengan logam, ataupun kita reactkan dengan alkali. Okay, so klorin yang pertama. Klorin yang pertama. Okay, unsur yang pertama, klorin, halogen. Kita reactkan dengan air. Okay, so Cl ni dia akan ada ion Cl minus. H2O ni dia akan bentuk ion H plus dengan OH minus. Okay, so saya kata tadi, yang positif akan kahwin dengan negatif. H plus akan kahwin dengan Cl minus. Okay, so akan terhasillah HCl. Okay, kemudian awak ingat Cl2 ni kan ada dua. Okay, Cl2 ni ada dua, so masih ada lagi satu Cl. Okay, so satu lagi Cl ni, Cl minus ni akan kahwin dengan OH minus. So terhasillah OHOCl. Okay, so asid hidroklorik HCl. Okay, HOCl adalah asid hypochlorous. Okay, yang ni pun saya rasa awak sebenarnya tak payah hafal. Okay, sebab dia tak akan tanya ikut nama biasanya. Okay, kemudian kalau kita ada halogen, contoh kita reactkan dengan logam. Okay, logam kat sini contohnya ferrum. So apa terjadi? Sama juga ferrum awak ferrum. Okay, dekat sini saya rasa dia ferrum 3 lah kot. Okay, ferrum 3 atau tengoklah soalan dia kata dia react dengan apa. Okay, so ferrum 3 so maksudnya dia ada ion 3 plus. Okay, so dia akan jadikan FeBr3. So inilah produk dia. Okay, so saya tak suka hafal, saya nak awak faham daripada positif. Okay, dia kahwin dengan negatif, dia akan hasilkan produk. Produk tu adalah hasil perkahwinan antara charge positif dan charge negatif. Okay, yang berlainan lah. Okay, ni bapak dia. Okay, ni daripada family A, ni daripada family B. Lahir anak dia, lahir anak dia. So anak tu kahwin positif dengan negatif. Okay, alright. So now apa akan jadi kalau kita ambil halogen? I2, kita reactkan dengan larutan beralkali. Betul ke? Betul, dengan larutan beralkali. So larutan beralkali kita kat sini NaOH. Macam mana saya tahu dia ialah larutan beralkali? I tu, okay, ion dia lah I minus. Okay, macam mana saya tahu dia ialah larutan beralkali? Sebab dia daripada Na plus dan OH minus. So OH minus ni lah yang menunjukkan dia adalah, okay, alkali. Okay, kemudian saya kata tadi, okay, ni family A, ni family B. So family A ada anak I negatif. Okay,
yang anak negatif, anak perempuan contoh. Okey, B pula ada anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki dia Na+, anak perempuan dia OH-. So anak lelaki dia Na+ akan kahwin dengan anak perempuan keluarga A, okay, positif dengan negatif, so terlahirlah hasil baharu iaitu NaI. Okey, ini produk terasa. Kemudian awak tengok, kenapa ada lagi NaOI ni? Okey, kenapa dia ada lagi NaOI? So, kita cuba tengok betul tak kat sini. Okay, I2 so maksudnya ada kehadiran lagi I dekat sini. 2 natrium hydroxide so maksudnya ada NaOH lagi kat sini. Okay, so now yang ni dia special sikit. Saya rasa dia pecahkan ni lagi. Dia pecahkan ni lagi. Dia pecahkan lagi. Okay, so now Na dekat sini dengan O dekat sini dengan I dekat sini, okay, dia akan berkawan, dia akan hasilkan produk yang baru. Okay, yang ni berkawan lah sebab bertiga kan berkawan. Takkanlah berkahwin kan, tak boleh berkawan. Okay, so yang ketiga ni kita panggil dia sebagai halat logam. Okay, sebab dia ada oksigen kat sini, so dia halat logam. NaI tadi dia halida logam. Kemudian selebihnya OH-, dengan H kat sini, dia berkawan adik-beradik, dia akan hasilkan IH2O. Okay, so that's the process. Okay, so I lah. Alright, so now kita tengok perubahan kreatifan unsur menuruni kumpulan 17. Bukan logam. So bukan logam, cara ingat dia Raja Daniel sangat menarik. So kreatifan. Kreatifan untuk bukan logam mesti akan semakin berkurang. Sebab dia bukan besi, okay, so dia tak derma, dia akan terima. So kreatifan dia akan berkurang. Jarak bertambah, okay, Daniel daya tarikan berkurang sama macam tadi, okay, and then sangat menarik. Sangat menarik maksud senang tarik. Okay, tarik elektron. Okay, so now kita kata, tahukah anda bahawa kreatif bla bla? So bila turun ke bawah, saiz atom akan jadi semakin bertambah. Okay, so bila saiz atom bertambah, okay, jarak jauh daripada nukleus. Petala valens semakin jauh daripada nukleus. Kemudian kita ada daya. Okay, D. Okay, Daniel kan, Daniel untuk apa? D, daya. So daya tarikan akan jadi semakin lemah. Okay, dan bila semakin lemah, dia akan jadi semakin sangat mudah. Okay, keadaan ini menyebabkan sangat mudah pula. Okay, sangat menarik kan? Okay, sangat menarik. Okay, so maksudnya dia akan jadi semakin sukar. Okay, jadi semakin sukar. Mudah pula. Semakin sukar. Okay, akan jadi semakin sukar untuk menarik elektron. Okay, tadi suka derma. So dia suka derma. Sekarang dia sangat menarik. Okay, so maksud sukar nak tarik. Okay, sangat tu maksud sukar. Sukar nak tarik. Okay, suka nak tarik elektron. So sebab itulah dia punya kreatifan semakin bawah akan jadi semakin berkurangan. Okay, alright. So now kita tengok sifat fizik dan sifat kimia lain. Kalau kita tengok kat sini, kita tak belajar fluorin dan astatin. Sebab apa? Sebab semua halogen larut dalam pelarut organik dan tidak mendosiskan haba secara serta elektrik. Fluorin merupakan gas beracun warna kuning muda. Gas ini sangat reaktif, bersifat mengakis. Okay, dan bila dia bergabung hidrogen, dia boleh hasilkan letupan yang kuat. Okay, astatin ni pula, okay, dia adalah unsur radioaktif yang sukar dijumpai kerana tidak stabil secara kimia. Okay, so dia larut dalam pelarut organik tapi tak konduksikan haba serta elektrik. Okay, dan dia ada gas peracunan serta baik. Okay, so that's all untuk unsur kumpulan 17. Okay, untuk kumpulan kala 3 dan kumpulan peralihan ni, saya rasa nanti saya akan go through balik tapi maybe malam sikit kot. Sekarang pun dah 6.57, dah nak maghrib masa saya record video ni. So untuk unsur dalam kala 3 saya akan sambung selepas insya-Allah. Okay.